balik lawak tadi. Nur pulang lah ya. Nah, balik lah. Assalamualaikum. Mandi. Hello di. Bilang balik bang. Ayolah pulang lah. Astagfirullahaladzim. Tak kalau sendiri. Hey. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar. Nur, pulang Nur. Ego. Masih Nur. Ego. Nur. Siapa bang mau Pulang. Elok lah ang. Ancak awak tadi mantan si Nur. Ayo Ustaz, nak dijagoan dah lah. Ang kalau ceramah tu orang mendangan nak laluk doh. Aku bagai. Lah pulang lah. Besok saya ketemu si Nur kan. Pe Mas Haji besok lek ketemu Nur. Okey. Hey, guys. Dia angin buka. Jom dibuka lo oleh Siti. Buat apa tu bang? Dia rambut tu aurat produksi tu mah. Bah, sonyo ngaji. Senang ngerti nak? Senang sih, cuman itu yang baru tadi tu siapa tu bang? Kali bui aja muat. Oh, itu yang baru tu mah. Nyo dari rantau tu. Kamu Siti. Abang, cuci pergi main ni ya. Kamu apa main? Cuci tu tidak pemandangan. Nah, dia elok dia. Ya, dadah bang. Dah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dia nak sabar dan lai kau tamu si Nur. Mudah-mudahan tiba di Mas Haji. Si Nur tiba kali. Belawak jadi saya Wah, cobiang Dia rancak pemandangan Siko lah. Banyak dari dulu sih Siti tinggal Siko ya. Di kota nak ada batang karambi ya. Batang pisang nak ada. Di Siko ada. Dia nak sabar rasa ketemu si Nur lah. Itu siapa yang patang tu nak kau meloncik berjalan nak. Tolong. Biarlah. Tolonglah. Astagfirullah cobiang. Rasa lah. Lain apa dia? Ya bang. Woi, mangga mandang-mandang tu cili-cili ang dia taruh dah. Mana tahu dia ni nyalik dan. Yuk ang mana nolongnya? Mana nyalik dan? Kau antar rumah lah. Kalau dia aku ambil dia ang. Benging Ustaz. Astagfirullahaladzim. Mama Siti, ni kikola Pak Ustad. Inyo tadi kan di jembatan. Tu kami kece ni nyo bunuh diri. Kiro inyo menikmati pemandangan. Tu pas di tengah-tengah jembatan tu terkelicik inyo. Tu kami tolong. Anga. Manga kata orang menolong orang kata lu ang. Alah, makasih banyak. Ya, masuk dalam. Makasih banyak Ustaz ah. Yang nolong adik Ustaz. Tu kamu ada lah. Oh, kami Mas Haji, kami rajin tio Mas Haji kami lah. Kami rajin. Pas aja nak pasang. Ya, sama. Lah, kami main lah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Ustaz banyak. Tuhan, semoga tibu Mas Haji, tibu Sinur ya Allah, amin ya Tuhanku. Amin. Tu Sinur tu Wih. Pasti tu. Mas Haji pasti tu. Iya tu. Wah, dia ada ide. Sabi pisang. Lah, ide yang tu. Beko, pas di depan ninyo, ang pasti jadi jagoan Beko. Dia ada ide, Cik. Lah cepet. Mary had a little lamb. Halo adik. Ikut sama abang lah. Mana bang Koko? Abang kok Power Ranger. Coba lah main-main. Kamu lawan kamu semua. Lawan aku.
tangga tumpah deh. Makasih ya bang. Tahu adik siapa? Enggak. Ameng. Ameng. Oi, iya, kau nyebut nanti. Makasih ya. Biasa untuk Ameng ah. Ameng kau pi duduk lah tanah. Angek. Yang lah. Oh ni. Ya Allah, mudah-mudahan si Komeng berhasil ya Allah. Mudah-mudahan Ninyo dapat perhatian dari si Nur. Adik Ninyo lah menyelamati Nur. Amin, duduk Nur. Duduk. Bersihlah. Lah, duduklah. Makasih ya. Tiyo lah Ameng punya nama. Ini ada kan ada luko. Enggak, Meng. Ni nak ada kan. Alhamdulillah. Salah preman dia nak tahunya si Ameng ni si kau ya. Di kakak mana tadi? Kakak mau saji rencana? Manga. Ini sama tu. Solat kan, ngaji kan. Sama mah. Kayak Terlain lah nak sama si gopek-gopek je lalu je keraju tu lah. Kemali surang tu. Mudah-mudahan perampokan kami Josinur tuh berhasil. Mudah-mudahan. Alhamdulillah kami bisa rampok Sinur. Biar dapat perhatian dek Sinur Kak Komeng. Oh, jadi itu kau jual Pek. Kini tunjuk di mana. Nakah-nakahnya. Capek. Endi. Belibur ya. Nur, pelutu ke. Aku cek kawannya. Jadi, ni wajah nak ni. Mana nampak ni Nur? Cuba lihat. Ni pahlawan ni Nur nak. Pelutu. Lah. Pergilah masjid. Tinggal orang-orang kau kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Asyik tu macam mana? Kau pahlawan kesiangan kau Ustaz nah. Cubalah Ustaz tanya. Astagfirullah. Kalau masalah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Zikong Cia. Cuba jalan ke Ustaz. Bahasa ceritanya. Jadi kau tadi kata, kau kan jalan-jalan surang dari sekolah. Jalan-jalan surang tu datang lo si Nur jalan-jalan surang si kau. Tu datang lo orang mengadu si Nur jalan-jalan surang. Dan jalan surangnya mengadu tu, buat tolong citar ya tu. Buat sahnya tadi Ustaz tu. Ustaz, nama gadunya awak. Si Nur tu. Jadi ceritanya kalian kompromi berdua? Iyalah. Astagfirullahaladzim. Iya Ustaz, kami jujur Ustaz. Emang kami ingin cari perhatian di depan si Nur. Tu Mak Jana tu larang-larang juga tu kami buat cara kami surang lai. Boleh mencari perhatian tapi nak minta itu cara dia. Tu kayak ale Ustaz. Dengan awak tu pandai, ilmu awak tu tinggi tu Calik tu sini awak tu pandai ngaji, pandai ikut segala macam. Tu kan hati si Nur tu mah. Iya tu tak. Dengan tingkah laku yang baik. Sodokong lo, itu ya Ustaz. Iya jadi gini kok, minta maaf sama si Nur sama Mak Jana. Biarlah si Nur aja lah Ustaz. Mak Jana saja lah tu. Ini Nur tadi bisa ganti Nur. Beko lo, kalian tinggal di mana? Mak Jana. Kasih minta maaf. Sama Jana. Langsung li. Minta maaf kami Mak Jana. Kayak Nur lah. Mantap benar Nur. Ameng minta maaf. Jadi Ameng mandutan ni Nur. Tak ada Ameng duta. Jadi opean tadi enggak duit Nur. Nak tahu apa mana aku. Yo kami salah. Berduto jangan lu. Yo Nur, kami sama-sama salah. Opek sama-sama salah. Kami minta maaf kai Nur. Iya. Kalian berdua berduto pas bulan puasa. Iya tuh kami kan nak pasuk. Astagfirullahalazim. Pokoknya Indra nak nih maafan kalian kalau kalian berdua alun je berubah lah. Kami siap berubah menjadi Superman, Batman. Siap Nur. Gitulah. Kami ke Mas Haji ke? Kan Mas Haji lah. Mas Haji. Mas Haji. Ini baik kan? Iya, baik. Nah, tinggalkan. Nah, apa yang Majana? Ada kamar calik beko. Macam pelutu. Nah, biarlah nyebut dulu. Dulu lah Nur lu. Kau sama Ustaz lah. Duluan Pak Ustaz. Yo. Iya. Ada nampak Abang Iti, Kak? Abang Iti? Di masjid. Tak payahlah, sama-sama lah. Oke. Angin ari le ha.
yo. Orang pengajian kini Ustaz pastilah nanti kayak musoji kok. Abang tak kamar-kamar. Sabarlah. Kakak, kau pergi ke mana, Kak? Kayak kamu Zid Kak pengen pengajian. Sama cek, Kak. Jadi nak ada kan? Nggak ada. Aulia, Kak, dari kampung Siko. Nur Kak. Aulia, Siti, Kak. Dah lah. Astagfirullah. Ani doi gawi tu. Kata Ustaz. Aku mengalah. Astagfirullahalazim. Ndak ada orang si rantai tu. Main TikTok. Ndak, itu rantai tu. Randai. Ambil uduk lah. Ambil uduk. Semayang ni. Dia alun je tiba Ustaz kau Leo. Biarlah baca-baca lah ikut stek lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak. Iya Ustaz. Sejak bila di Bosiko? Lalu lama lu Ustaz. Bila pulang kampung? Baru petang dulu Ustaz. Mbak kabar PRT? Alhamdulillah elok aja. Jadi tujuan masih gini kok? Tapi ada pengajian gini. Oh iya lupa Ustaz. Nah, yalah lanjut baca dulu deh. Assalamualaikum Ustaz. Astagfirullahaladzim. Inas kok. Masih tu juga. Ngatok. Bisa kalau masuk masjid itu pertama kan baca assalamualaikum. Salam. Sebenarnya kayak emeng lah. Siapa Ustaz? Ini anak PRT itu. Anak PRT. Oh, belum. Pek. Meng. Kata kan namanya kan? Main lagi Ustaz. Sudah, Ustaz boleh jadi boleh. Si Sinur boleh jadi boleh. Hari di hujan mungkin itu agak lambat Ustaz. Ini macam dua sebentar. Dia tunggu Ustaz. Sama ni kaji utang nak. Ada. Boleh. Ya kan nak? Fokus. Marhaban ya syara Ramadan ya syara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Siapa Ustaz? Ikulah lah mengaji Ustaz kau. Lama nyikit pengajian kau. Dan tahu nama dia kan? Alulai. Sana dulu. Aulia. Pek. Astagfirullahaladzim. Alah makan. Enggak, sedang puasa. Oh, puasanya Ustaz. Orang puasa gini, bertanya juga makan orang. Ustaz gue lagi. Rancak cuy sekolah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Fokus. Astagfirullah. Alhamdulillah kok lama puas ada ini nak. Jadi Nur sama Siti kan lu tahu sama Iko kan? Aulia sama Nat lu tahu kan? Jadi si Nur Iko kemanakan Majana, Siti ko ada Ustaz. Kalau Aulia aku orang lama Siko. Lah Siti, Nur, Iko anak PRT Nur, Siti. Oke, Perkenalkan lalu. Kenal dulu. Sedang semangatnya kami gini Ustaz. Lah sampai semangat 45. Jadi kok sebelum mulai pengajian awak, Ustaznya ada Ustaz sampai stek lo. Jadi awak kurang sebagai orang Muslim harus menuntut ilmu tu setinggi-tingginya. Tak kata doh. Maksud Ustaz tu tingginya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke Liang Lahat. Ke Liang Lahat. Kaku buat tu Ustaz. Okeylah, apalah pengajian dulu deh. Ada.
Nah, jadi sebelum awak memulai kajian awak hari ini, langkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.